Baik kau pergi sekarang. Nak berteduh kat rumah Allah pun halau. Pakcik tu tumpang berteduh kat bumi Allah boleh pula. Ada satu boleh? Mesti boleh dek burger. Tapi kalau kau minta kasut sekolah abang tak jual. Tahap kelaparan kau ni macam mana? Tahap Alfa, Romeo, Beta? Tahap cipan tadi bang. Cipan? Itu dah tahap lapar binatang tu. Kat sini ada tak mana-mana masjid ke surau yang dekat ke? Surau? Masjid? Ha. Abang pun dah lama tak pergi sebenarnya. Tanda kiamat tu bang. Kenapa kau cakap macam tu? Dah. Bangunan pencakar langit. Itu tandanya kita dah maju. Tahu tak, manusia mencakar langit. Kau tak tahu. Kau budak-budak. Duduk. Katil aja. Sofa abang belum beli lagi. Best kan? Ini abang nak pesan satu perkara je. Jangan kau nak bercampur, nak mesra-mesra sangat dengan jiran sebelah ni. Depan rumah ni. Kau tahu apa kerja dia? Pala malik cewawro. Lacu. Shh, jangan sebut. Nanti dia dengar. Alah. Jiran sebelah ni kau jangan nak tegur-tegur. Dah 2 tahun abang duduk sini tak pernah bertegur siapa. Muka masam aja. Kiblat mana bang? Kiblat. Matahari jatuh sini. Kiblat. Sejadah ada bang? Boleh? Sejadah. Sejadah masa abang pindah sini, abang masuk dalam kotak. Kotak tu abang letak dalam rak. Rak tu rumah lama abang. Tak apalah bang. Nanti kalau abang dah tahu kiblat kat mana, abang dah jumpa sejadah abang, saya datang tidur sini. Kau nak pergi mana? Saya tidur masjid abang. Kau tahu ke masjid kat mana? Kalau saya tanya abang, abang tahu ke?